Okey guys, cermin mata daripada Dalwa ni selain daripada design yang tahan lasak, boleh kepak-kepak, boleh lentur-lentur, dia ada tambah satu lagi ciri-ciri safety yang korang boleh letakkan dekat korang punya cermin mata ni. Ini adalah tali protection yang korang kena pasang kat belakang dia untuk korang buat aktiviti lasak. Contohnya nak pergi berlari ke, nak pergi bersukan ke, pergi memancing ke, boleh pakaikan tali ni dekat belakang bingkai dia, kemudian bukakan jadi panjang macam ni dan pakaikan dekat muka korang. Lepas tu kita kena ketatkan semula dekat bahagian belakang ni supaya bila kita tengah berlari ke, tengah mancing ke, tengah casting kan, cermin mata yang terjatuh, dia tak terjatuh bawah, dia akan tersangkut kerana ada tali protection yang dia bagi sekali dalam kotak. Dah habis guna, kita boleh buka semula dan boleh cabutkan balik. Okey, simpan dekat tempat yang selamat. Kemudian boleh pakai macam biasa. Sekarang ni tengah panas tau. Kalau tak ada cermin mata, memang mata akan terkenyit-kenyit. Tapi bila ada cermin mata ni, nampak redup saja, tak panas pun. Korang kena dapatkan juga cermin mata daripada luar ni sebab dia tahan lasak dan juga sangat bergaya. Dia punya design ala-ala RB Justin. Yang ni ada polarized, ada juga UV protection. Mantap.